And what's going guys, this is Sonic. Welcome back to my channel with another unboxing video. Kali ni kita nak buka Ascended Heroes. Sorry, bus terlambat sikit Ascended Heroes ETB. Let's go. Okay guys, sebelum kita buka ETB Ascended Heroes ni, aku nak bagi kesempatan ini untuk mengumumkan siapakah pemenang giveaway Blockies ni Yes, aku rasa 1 bulan yang lepas aku ada buat video unboxing and review Blockies ni. Minta maaf lambat nak announce winner, but at least aku still announce siapa pemenangnya. Dan sementara tu juga aku nak mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua. Aku rasa video yang aku post last time pasal Blockies ni ialah sebelum puasa and dah lama juga aku tak upload sebenarnya. Okay, yang ramai tanya mana aku pergi tak buka Ascended Heroes ke. Nanti aku cerita lebih lagi. Okay, jom kita tengok siapakah pemenang untuk bawa pulang Blockies Classic Version S. Come on. Macam biasa kita akan fikir top 3. Okay, yang pertama Ihsan Abdul Syukri Ismail 8364. Saya suka skor bar ni. I choose you. Ada ke skor bar ni? Okay, ada. Alright. Congratulations Ihsan. Congratulations. Okay, next one kita tengok. Macam biasa kita akan ambil top 3 and then siapa cepat dia dapat. Okay, first come first serve. Warna kedua ialah It's This. Saya suka Pokemon Slowpoke sebab dia nampak comel je dan lucu gila, rasa macam nak ambil bawa balik. Alright, good one. Okay, dan last one is kita tengok Hazim Rubik. Saya suka Pokemon Squirtle sebab dia comel. Saya pula suka warna biru. Lepas ni mungkin abang boleh buat Blockies Transformers Galaxy Defender. Apa pendapat korang? Patut aku buat Blockies Transformers juga? Let me know guys. Sebab sekarang ni bila aku buat Blockies Pokemon yang aku nampak sambutan ni tak berapa hype compared to kalau buka kat Pokemon. Tanya kepada pemenang 3 orang tadi jangan lupa siapa cepat dia dapat DM aku dekat IG Instagram Sonic_Webs. Siapa cepat dia dapat and aku akan hantar, and pada DM nanti baru kita settle macam mana cara aku nak deliver Blockies ni kepada anda. Okay, sambung pada cerita kenapa aku dah lama tak buat konten. Sebab Ascended Heroes ni dia messed up sikit tau. Sebab apa? Nanti jap. Aku rasa sambil aku buka sambil tu aku sembang dengan korang. Okay, jom kita tengok kotak dia dulu. Okay, ini kotak Ascended Heroes ni. Nampak ada gambar Dragonite. Okay, Ascended Heroes punya logo. Okay, color turquoise dia punya main color kali ni. And it's not dual color, macam triple color 1, 2, 3, 4. Oh, quadruple color. 4 color lah basically. Dalam akan dapat 1 promo card and Zekrom, 9 pack macam biasa, energy card dan sebagainya. Nanti kita tengok ada apa kat dalam. So jom lah kita buka sekarang. Okay, so kenapa aku macam tertinggal, macam lambat set kali ni aku nak buka? Sebab aku tak tahu kenapa Pokemon Ascended Heroes kali ni dia first day launch is not ETB, it's blister pack, 3 pack tu. And aku dah pergi merata tempat, tak jumpa mat. Aku merata aku pergi iOS Timor je lah kan. Situ je paling dekat untuk aku. Bila dah pergi tak ada mat. Macam alamak, macam mana ni nak buat konten. Sebab selalu first day aku kan dapat banyak-banyak terus ETB, blister pack, booster bundle. This is the first time set ni aku rasa macam huru-hara sikit. Aku seorang je rasa macam tu. Okay, first launch date tak ada ETB, rasa macam tak lengkap. Rasa macam ini kotak dia, tak ada buka plastik. Alright, to be honest, aku just nak jujur, I don't like the design. Okay, maybe it's just me. Okay, korang boleh kecam aku, it's okay. Ini pendapat masing-masing. Disclaimer saya tak suka the design. To me, tak cantik. For a holiday set, Prismatic Evolution lagi cantik. Mana? Yes, sebab ni dia saing sama lah. I mean, kalau tahun lepas dia punya special holiday set ialah Prismatic, tahun ni ialah Ascended Heroes. And aku tak rasa dia punya vibe special holiday set tu. I don't feel it right here. But dia orang dah buat macam ni. So aku rasa terlalu banyak colour dia, rasa macam comot. Okay, aku tahu dia nak buat macam ada colour Gengar sikit, but it's a Dragonite on the picture, on the box. So kenapa nak ada masuk keselit colour Gengar? So it's okay, never mind. Regardless, design kotak ETB yang macam hauk, dalam dia chase card dia, oh ingat kotor mat. Aku ingat kotor punya memang design macam tu. Okay, nice. Okay, tapi chase card banyak gila dalam set kali ni. Aku rasa is this the biggest set ke untuk Scarlet Violet, for Mega Evolution. Aku pun tak sure. Okay, sebab yang ni dia gabungan 2 set Jepun. Kalau Jepun Mega Dream dengan
100 starter 100 deck tu. Yeah. So dalam set kali ni ada dua gold. Adakah tahun ni kita akan dapat pool gold lagi? Tahun lepas kita memang on fire pool gold. Gold Mega Dragonite, Mega Charizard. Oh dapat ni memang cukup sepasang lah. Aku dah dapat gold Charizard dekat Phantasmal Flames kan. Dapat Gengar would be nice. Basically, tapi set yang aku dah tengok online buka, dah tengok AD Fazli buka, kau boleh check out his channel tu. Dia dah buka satu case, satu SIR je keluar. Oh, gila mat. Aku tengok online pun, oh susah juga. Pull rate agak susah kali ni. Ada orang kata lagi susah daripada Prismatic Evolution. Aku tak tahu siapa yang boleh komen sikit on that. Orang ini sleeve dia. Okay, too bad. Kalau dia tak ada colour hijau purple ni, mungkin lagi cantik, lagi nampak elegant and aesthetic gitu. But not a big fan of this one lah, this colour scheme. I don't know about you guys lah kan, tapi aku memang tak suka colour combination yang dia buat kali ni. Okay, pendapat aku. Okay, yang kecak aku pula. Okay, and Zekrom promo card. This is a beautiful looking card guys. Ni daripada set Mega Dream kalau nak dapat, kalau Jepun. And tak silap aku, Jepun punya lagi tinggi lah harga dia sebab ini promo card selalu dia rendah sikit. Tapi aku rasa not bad. Promo card ni pun dalam RM15 je tu, aku tak sure. Energy stack cards. Okay, siapa nak buat deck. And ini dia manis-manisnya 9 pack Ascended Heroes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nice. Tengok but the packs punya design colour, design pack dia rasa premium, rasa holiday set. Okay, kalau dia buat, aku rasa dia miss the chance buat black colour ETB dah. Betul tak? Bayangkan ada black colour ETB for the first time. Sebab packs dia warna hitam dah background. So let's go guys, first pack. Semoga manis-manis. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku tak expect tinggi sebab ETB selalu tak manis untuk aku. Aku tak expect lebih. And then yang tak best kali ni, dia tak ada booster box di set. So cantik design energy dia macam ada aura farm lah dia punya energy card. Nighttime Slurpuff, Team Rocket Energy, Canary, Frostmoth, Holo biasa pula, normal art Fezan DPT EX. Okay, I can see yang dia ada bawa juga reprint daripada set-set sebelum ni Yep. But Fezan DPT ni dah keluar lama dah, sejak Shrouded Fable tak silap. So they do bring all artworks back for this set. So that's why set ni dia besar gila lah. Okay, so adakah dia lebih traumatic daripada Prismatic Evolution? Kita tengok macam mana. Aku boleh benci Prismatic Evolution nak buka. Okay, tolonglah Saravia. Mega Art Rare pun orang kata susah nak keluar. Jepun punya purit senang. Holo Spectria. Jepun Mega Dream, aku buka memang best gila lah. Berjaya dapat God Pack. We got Gold Dragonite. Best gila. Aku tunjuk sikit aku punya hit Mega Dream. Ini hit Mega Dream aku yang Jepun. Dapat SAR Dragonite. Okay, ni bukan ni Charizard. Fezan DPT, Gold Dragonite, Zekrom ni bukan. Ini SAR lain. SAR Berry Bulk ni dapat daripada God Pack ni. SAR Electros. Ni Iris ni berjaya dapat Pikachu, lukisan Tadika, Mewtwo, Canary. Aku rasa tu juga. Yang lain tu set lain. So memang banyak juga dapat hasil daripada dekat Mega Dream. So it's a really good set. Aku suka yang Jepun punya. Tapi English tak tahulah English selalu dia susah lagi. Tapi bagusnya dia orang masih buat ada God Pack dekat sini. So that's the good thing about this set English kali ni. Dia masih ada ikut juga Jepun, ada God Pack baru. Betul. Bayleaf, Frost, IR Galarian Obstagoon. Let's go, there we go. Kita dapat satu Illustration Rare. Cantik ni Galarian Obstagoon. Illustration Rare dia bagi, nice. Aku expect dapat semua normal art je. Ada harapan guys, ada harapan. Rezeki bulan Ramadan. Okay, jom. Let's go, pack yang keempat. Semoga manis-manis. We're gonna get something juicy here guys. Aku rasa 3 hit maximum aku rasa. Purit dia susah, jadi aku dah letak expectation aku rendah. Mightina, just goodbye. Let's go, Mega Scrafty normal art. Let's go boys. Ini macam, okay, nice. Not bad, aku suka. Dah 3 dah. Adakah masin mula aku memang 3 je hit keluar. Kita tengok, kita masih ada lagi around 5 packs to go. Come on, ayo.
Bagi normal art pun jadilah daripada tak ada hit langsung kan. Ni aku dapat rasa tak ada hit ni. Tiba-tiba keluar gold kan. Mulut aku masin kadang-kadang. Dapat keluar gold menjerit mat. Awal-awal tahun ni dah keluar gold. Oh, aku dah boleh rasa yang bukan aku yang cari gold, gold yang cari aku. See my level, sebab kata Diva AA. Tapi kita jangan belagak awal sangat. Jangan memang tak ada. Bishop, Totodile, Slurpuff, Believe, Reverse Togekiss, Reverse Dustox. Mega Art Rare ke ni? Warna pink dengan hijau. Let's go. Ini Mega Art Rare. Sorry, puasa. Mega Haluka EX. Let's go lah guys. Oh my god. Okay, aku berjaya dapat Mega Art Rare. Tak silap aku susah juga nak keluar. Oh my god. Aku tak tahu berapa dia ni. Aku nak check kat harga dia. Okay guys, aku dah check dekat Shiny, harga dia dalam RM40. Okay lah, at least keluar juga Mega Attack Rare. Sebab nak keluar Mega Attack Rare pun susah nak keluar. So yes, kita berjaya dapat satu Mega Attack Rare. This is good. I think we are doing good guys. Untuk ETB kali ni aku rasa manis. Kalau keluar SIR aku akan flip table lah. Sebab dah keluar Mega Attack Rare, aku tak rasa dia pemurah sangat nak bagi SIR pula. Suara aku ni pun. Tapi kita tengok macam mana. Mana tahu rezeki, kita tak tahu. Dia bagi kita gold card ke, kita tak tahu. Cascoon, Scorbunny, Vikavolt, Lightball, Wurmple, Carkol, Tapu Koko Crunch. Kau hajar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Charmander, Tool Scrapper, Psyduck, Frostmoth, Haunter, Puccina, Braviary, Hoopa Holo. Okay, aku rasa macam dah tak ada ni guys. I got a feeling macam dah tak ada. Ni aku rasa macam geram nak buka 2 ETB ni. Should I? Aku dah geram sangat ni. Rasa macam macam best pula. Macam best pula guys. Surface, Gnome, Scraggy, Starly, Delcatty, Pokepet Reverse, Heliolisk Reverse. Full art! Team Rocket Transceiver. Aku ingat SIR tadi keluar. Jantung tu dia berdegup sikit tadi. Alright. Okay guys, aku rasa it's not over yet lah. Tak boleh lah. Let's go for one more, shall we? Boleh tak? Kita go for one more? Mau tak mau guys? Disebabkan aku ada 2 ETB tapi aku tak ada tempat dah nak letak, aku akan buat hit ni aku ambil, hit ETB ni aku ambil. Salah satu ETB ni aku akan buat jadi giveaway. Okay, tapi promo card aku dah bawa keluar lah. So sleeve, energy card dengan card ni yang biasa pack tadi aku dah masuk balik. Ini aku buat jadi giveaway. So siapa yang nak boleh komen dekat komen dekat bawah Mega Art Rare mana yang paling cantik pada pendapat korang untuk set kali ni. Okay, so yes, kepada yang nak ETB, okay, aku faham tak ada, mesti korang pelik bagi ETB yang dah buka buat apa. Ada orang memang collect kotak tau. Jangan main-main. Ada orang memang dia nak collect kotak boleh dapat for free pula tu. Sebab ada orang memang collect kotak. Betul. Aku ada seorang member, dia pun just collect ETB je. Dia tak kisah pun dapat hit apa pun. Yang penting dia ada kotak ETB tu dekat rak dia. So yeah. Alright, so jom kita buka lagi satu lah. One more. Alright, let's go guys. But something tells me tak ada SIR sini. Okay, you know what, tak apalah. Tak ada SIR, tak sini tak ada gold. Okay, kita jump straight into it guys. Kita terus ambil 9 pack daripada ETB ni. Okay, 2 je, last. Ni last. Fighter kat Pokemon akan faham perasaan dia. Betul tak guys? Okay, jom zoom sikit. Let's go guys, here we go. Mana boleh doh. Come on baby, come on. SIR apa-apa pun jadilah kan. Kalau kau know, dia sebab Togekiss Illustration Rare. Wow, aku nampak macam every ETB akan ada Illustration Rare ke. That's a nice looking card. Togekiss Illustration Rare. Wow, ni boleh letak dalam sampuraya. Kau nak beli belum sampuraya Pokemon aku? Aku baru restock tau. Jadi kalau kau nak, boleh beli dekat TikTok aku hari tu tak sempat nak jual dekat YouTube, nak announce dekat YouTube pun tak sempat sebab laju sangat habis. So sekarang ni aku ada kesempatan nak bagi tahu korang. Tak habis lagi, masih ada. Aku restock banyak sikit kali ni. So yes, siapa cepat dia dapat guys. Okay, let's go. Come on. This is a good Medicham, Dratini,
Snoran Dark Trio Raichu Nighttime. Belum lagi. Kalau korang yang tak tahu pasal Sampurahi aku tu, nanti aku tunjuk kejap lagi. Okay, jom. Pack yang ketiga guys. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah guys. Togekiss Illustration Rare. Okay, Fighting Energy Holo ni. Zigzagoon, Medicham, Delcatty, Fighting Gong, Glastrier. Illustration Rare 2. Weavile cantik mat. Cantik mat. Oh, ini daripada starter deck 100. Dia tak ada dekat Mega Dream. Sebab Mega Dream aku dah buka sampai 10 kotak. Aku tahu dah apa illustration yang ada dalam tu. Aku dah hafal. Ini memang daripada starter deck 100 tu, yang Jepun. Oh, cantik. Wih, 2 illustration rare. Nasib baik buka tu. Nasib baik buka tu guys. Nasib baik buka. Nasib baik buka. Okay, jom lagi. 2 illustration rare. Alamak, adakah SIR dah tak ada? Janganlah gitu kan. Ponyard, Weavile, Fighting Gong, Reverse Cameram, Holo Rayquaza. Okay, belum lagi. Oh, come on. Dua essential rare yang cantik. Weavile tu memang cantik. Aku suka Weavile tu. Handsome. Come on, Pak. Snoran, Bedew, Raichu, Acerola, Fenrotom, Reverse Dratini. Nah, keluar apa? Normal Art 1. Mega Art rare apa ni? Mega Feraligatr EX. Cantik. Ini kena sleeve. First time dapat ni. Mega Feraligatr guys. Cantik. Cantik. Tapi the cut cantik. Tapi design Mega Croconaw tak cantik. Don't get me wrong guys, aku tak suka design Mega Croconaw tu. Bagi aku tak cantik. Could have been better lah. Apa dia buat macam ada hood kereta pula depan muka. Tapi card tu cantik. It's a nice looking card lah. Okay, come on now. Let's go. Ini Roly-Goly, Togetic, Ghastly, Noivern, Bishop, Togepi, Nomor Spectria. Okay, untuk yang nak dapat menang giveaway first yang ETB pertama tadi, jangan lupa leave a like, subscribe ke channel aku dan komen kat bawah. Lupa pula, kalau korang komen tapi korang tak like dan subscribe, aku tak pilih. Okay, so make sure korang subscribe ke channel and like video ini guys. Okay, come on now. Ayo, count again. Ponyard, Roly-Poly, Togetic, Dragonair, Weavile, Ponyard. Nomor art ke? Tak ada. Alamak, dah habis ke? Dah habis kot. Dia bagi 2 illustration rare. Dia macam dah cukup lah, aku nak apa lagi. Tapi not bad lah. Aku rasa better than Prismatic Evolution lah. Ataupun aku dapat box yang ETB yang manis maybe. Enercus Bellsprout, Rotom, Tepic, Whipping Bell Reverse dapat Ghost, Holo Larry Staraptor. Okay, macam tak ada dah ni. Bungkus last pack Magic. Bismillah. Tapi tak apa, this is good enough lah bagi aku. Sebab ETB dapat 2 illustration rare, and tadi tu dapat Mega Art rare. Bagi aku, kalau performance wise dari segi ETB aku buka selama ni, this is one of the best performance lah. Team Rocket Dark Trio, Reverse Wannabe, Pikachu Reverse. Berapa kali dah mau bagi Team Rocket Transceiver ni? Berapa kali nak bagi walkie-talkie ni? Tak apa, we'll take it. Simpan saja. Maybe ini meta ke nak buat deck, aku pun tak sure. Okay, so itulah dia guys. Bila dah buka 18 pack, that's what we got. So the first ETB yang kita dapat tadi, kita review balik. Dapat manis juga, dapat 5 hit. Okay, full art walkie-talkie, Mega Art Rare Haluka, Mega Normal Art Mega Scrafty EX, Galarian Obstagoon dengan Normal Art Face DPT. So 5 hit dekat yang first ETB tadi. And our second ETB kita buka tadi, kita dapat Team Rocket Transceiver, Mega Feraligatr EX dengan 2 illustration rare. Nice. SIR tak ada, so ya, nampak susah sikit nak keluar kat situ, but that's okay. Aku rasa the next set yang aku akan dapat is booster bundle dia.
booster bundle dengan apa lagi aku tak ingat apa aku dah order hari tu, tak sure. Tapi itulah, ada lagi Extended Heroes ni. Tapi itulah dia macam dia delay macam booster bundle, dia punya launch date lain. And then masalah aku punya ni is sebab bila barang tu sampai, aku don't get on the first day itself. Aku selalu kena tunggu 1 hari ke 2 hari. So that's why macam lambat lah. Oh anyways, allow me to cakap sikit pasal aku ni sampul raya iklan jap. Okay guys, ini dia sampul raya aku. Okay, ini aku memang design sendirilah, and customize. Okay, dalam satu set kalau korang beli akan dapat 10 sampul. So apa yang special ni dalam sampul ni, sebab korang nampak kat bawah ni, kad Pokemon ada di dalam. So yes, setiap sampul, 10 sampul korang beli tu, 10 tu ada kad hit kat dalam siap-siap. So kalau korang beli nanti korang buka macam ni. So nanti kat dalam korang akan dapat terus macam ni contoh. Dalam ni dah ada kad dah sebenarnya. Okay, nanti bila anak-anak buka pagi raya tu, yang swipe atas, dia akan keluarkan duit raya yang korang bagi. And nanti dia akan buka, tengok dapat apa. Dragonite V. Oh, dapat Dragonite V. Budak-budak dia orang mudah happy. Dia orang tak perlu dapat SIR pun dah happy. Kita ni je yang dah tua-tua ni select nak SIR lah, kan, nak gold card lah. Budak-budak dia orang simple. So that's why sampul raya sebenarnya untuk budak-budak. Saya cadangkan memang beli untuk budak-budak sebab dalam ni dia ada campur normal art, illustration rare, SIR sikit, okay, just to make it fun. Tapi jangan expect condition PSA 10, okay, and then jangan expect ada SIR Charizard ke, SIR Mew ke, tak ada, okay. Kalau tak memang bankrupt aku, okay. Sampul raya tu akan jadi lagi mahal. So right now, apa yang aku mampu buat at the moment ialah letak normal art, illustration rare, full art, SIR lah. SIR pun tak ada yang SIR yang mahal gila, yang biasa-biasa, okay. Sebab ni nak bagi budak-budak. Nanti aku takut apa? Aku takut yang dewasa beli korang kecewa. Dewasa ni dia punya expectation tinggi, macam nanti nak dapat Charizard lah, nak dapat Mega Art Charizard lah, semua nak Charizard, nak SIR mahal-mahal. Don't put high hopes, sebab niat beli ni saya cadangkan untuk beli bagi anak-anak. Barulah korang rasa macam tak kecewa. Sebab memang aku buat sampul raya ni is for them, untuk anak-anak kecil, bukan untuk dewasa. Tapi aku nampak waktu first batch tu ada orang abuse lah. Bukan abuse lah kan, aku tak tahu, itu terpulang masing-masing lah. Kalau memang kejar saja nak collector, memang collection sendiri kan, up to you, okay. At the end of the day is up to you apa kau nak buat. Cuma janganlah tiba-tiba macam apa ni, Sonic Web ni je dapat. Sebab this is for kids, okay. Kids, kita tak perlu high effort sangat untuk impress them, faham tak? Budak-budak dia orang very genuine, dia orang sangat happy go lucky, dia orang simple. Bagi je kau bagi contoh, aku rasa bagi ni pun dia orang dah happy tu. Simple. Dragonite V tadi, dapat Dragonite V pun dah happy dah. Dia very simple. Asalkan dapat kad Pokemon ada kat dalam pun dia orang dah happy. So that's the idea lah sampul raya ni, nak bagi budak-budak extra happy. Sebab bila aku buat live dekat TikTok, ramai budak-budak komen kat video aku, dia orang kata, "Bang, mahal bang, mahalnya kat Pokemon bang. Bang, kenapa mahal?" So mostly memang fighter yang beli dekat time aku buat live is adults lah, sebab kita dah bekerja, ada duit nak beli. But these kids, budak sekolah ni, diorang tak mampu. Satu pack sampai RM30, macam mana diorang nak beli? Kalau dia simpan sehari RM1, sebulan satu pack dia dapat beli, kan? Sebulan sehari RM1, sebulan RM30. Lepaslah beli satu pack. Lepas tu pun kalau nasib tak baik, kumpau. Lepas tu nak kena kumpul lagi sebulan. So that's why ini ada 10 hit. Confirm dia orang happy lah. Dia orang tak perlu, dia orang takkan kecewa sebab memang ada kad hit kat dalam. Normal art kat atas. Okay, so kalau korang berminat nak beli untuk anak-anak korang atau untuk koleksi korang, itu pada korang lah. Sendiri tanggung. Kalau korang nak, boleh check out di beg kuning saya di TikTok. We still got a few sets left. Tak tahulah bila aku post video ni dah habis ke belum. Aku try restock cepat mungkin lah. Okay, insyaAllah aku rasa masih ada. Aku restock banyak juga kali ni. Okay, alright guys, aku akan letak link kat bawah juga, link beg kuning aku tu dekat TikTok. Okay, alright, thank you so much guys for watching, and I'll see you guys in the next video. This is Sonic Webs. Peace out.